Apa dia salawat ni? Salawat itu plural. Itu jamak kepada perkataan mufrad, perkataan singular dia apa dia? Salah. Sad, lam alif, ta marbutah. Salah. Salah ni apa dia? Banyak makna. Yang kita duk tahu salah ni semayang. Yang kita tahu. Tapi dalam bahasa Arab bila sebut kata as-salah juga membawa maksud ad-du'a. Doa. Dan as-salah juga membawa maksud puji. Bukan membawa maksud semayang sahaja. Perkataan as-salah dia boleh bawa maksud semayang, dia boleh bawa maksud kata puji, dan dia boleh bawa maksud kata doa. Baik, ulama dia perinci benda ni. As-salah dia bawa maksud macam-macam. Cuma nak tahu yang kata Allah berselawat kepada Nabi. Apa maksud Allah selawat kepada Nabi? Maksudnya ialah Allah puji Nabi di depan malaikat dia. Apabila kita selawat kepada Nabi, Allah puji kita yang berselawat kepada Nabi di depan malaikat dia. Itu maksud Allah selawat. Apa maksud yang kata malaikat berselawat kepada Nabi? Maksudnya ialah malaikat doa untuk Nabi. Dan malaikat doa kepada orang yang selawat kepada Nabi. Maksud dia. Dan yang ketiga, bila kata kita berselawat kepada Nabi, maksudnya apa? Kita berdoa kepada Allah untuk Nabi. Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan rahmat dia kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud selawat. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Musa bin Talhah radhiyallahu anhu. Musa bin Talhah kata, aku tanya Zaid bin Kharijah tentang selawat. Musa bin Talhah tabi'in. Dia tanya kepada Zaid bin Kharijah, sahabat Nabi. Tabi'in tak ada jumpa Nabi, so dia tanya sahabat. Kata Musa kepada Zaid, dia kata selawat sebenarnya macam mana? Now kita tahu Quran kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat selawat kepada Nabi. Lafaz selawat sebenar itu macam mana? Musa tanya kepada Zaid. Zaid kata apa? Ana sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, hang tanya aku ni, aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masa Nabi hidup dulu. Macam yang hang tanya ni, aku tanya Nabi. Aku tanya direct dekat Nabi, ya Rasulullah, macam mana nak selawat kepada Tuhan? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu lafaz yang Nabi bagi.